Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni. Okay, hari ni kita nak review dua set aquarium Saiz 10 inci lebar beg kuning nombor 4 dengan beg kuning nombor 3. Yang ni saiz dia 12 inci lebar. Okay, jom kita tengok apa perbezaan dia. Okay, untuk beg kuning nombor 4 ni, yang ni saiz dia 10 inci lebar. Yang sebelah dia saiz 12 inci lebar. Okay, saiz 10 inci lebar ni dia menggunakan hanging filter juga dia menggunakan hanging filter macam ni. Dia boleh tapis kotoran, boleh keluar oksigen juga. Nak cuci dia pun senang, korang buka cover dia, keluar dia punya penapis ni sahaja. Okey, lepas tu korang boleh adjust bagi air tu keluar perlahan laju dekat sini. Okey. Dia datang sekali dengan penutup aquarium dia sekali. Dia dah siap dengan sekali cover dia. Okey. Cover dia macam ni. Okey, dia dah dapat sekali dengan cover. Yang ni saiz 10 inci lebar, jenis kaca tebal, kaca bulat. Lampu dengan filter semua dapat sekali. Barang one set, tinggal PMP. Kalau tak nak kaca besar, saiz 10 inci lebar. Okey, lepas tu kita review saiz 12 inci lebar Okey, untuk yang ni saiz dia 12 inci lebar. Sama juga dia menggunakan hanging filter. Boleh tapis kotoran, boleh keluar oksigen juga function dia boleh tapis kotoran, boleh keluar oksigen, boleh bela ikan air laut, ikan sungai pun boleh. Nak adjust dia punya air laju perlahan pun sama dekat sini. Nak cuci, korang cuci benda ni sahaja. Okey. Dia sama juga menggunakan hanging filter, siap lampu dengan penutup dia sekali Okey. Kaca dia memang lawa. Ni antara dia. Saiz 10 inci lebar dengan saiz 12 inci lebar. Memang lawa guys. Kalau berminat boleh order terus. Nak datang pick up di setapak KL. Semua negeri kita boleh post. Thank you. Jangan lupa klik like.